Ambillah kalau boleh. Hop. Itu namanya buli. Buli? Iya. Mina Mila kena bagi tahu kat Sandy apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau dia tak nak dengar macam mana? Kalau macam tu, bagi tahu cikgu. Ingat, buli tu salah. Buli tu salah. Kalau dia buat lagi, kita bagi tahu cikgu. Hei, itu Mina punya. Tak dapat. Bagilah balik. Tak nak. Berhenti, Sandy. Awak tak boleh bully orang. Do your class. Masya Allah, nampak sedaplah. Mina. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jazakallah khairan, Mina. Wa iyak. Sakit perutlah. Tapi Mina nak makan. Mina. Pergilah tandas. Cepat. Maaf. Jangan makan Mina punya tau. Mina. Hei, tu Mina punya. Ada saya kisah. Kalau makan kena duduklah. Dan baca bismillah. Phew, barulah lega. Jom, mana sandwich Mina? Mila. Kan Mila. Habis tu, Mila. Sandy. Sandy? Siapa tu? Ambillah kalau boleh. Hop. Kan balik makanan Mina. Tu Mina punya. Aduh, laparnya. Koro. Tak nak bagi. Mina bagi tahu cikgu. Cikgu. Ambillah balik. Mila, berlakonlah betul-betul. Mina lah pula jadi Sandy. Nyam. Sandy, itu sandwich saya. Ada saya kisah. Mila, janganlah senyap. Cakap. Mila tak retilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Mina Mila buat apa ni? Meriah betul Baba dengar. Macam ni Baba. Macam itulah ceritanya. Kawan-kawan lain pun pernah kena juga. Baba tahu tak nak buat apa. Ini perkara serius.
Okey, bila Sandy buat macam tu, Mila ada rasa marah tak? Ya, marah sangat. Mila pula, ada rasa sedih? Rasa takut ke? Itu namanya buli. Buli? Iya, Mila kena bagi tahu kat Sandy apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau dia tak nak dengar macam mana? Kalau macam tu, bagi tahu cikgu. Ingat, buli tu salah. Buli tu salah. Kalau dia buat lagi, kita bagi tahu cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Bagi sini. Hey, itu Mina punya. Hop. Tak dapat. Bagilah balik. Tak nak. Berhenti, Sandy. Awak tak boleh buli orang. Ini saya punya. Hop. Tak apa, Mina. Nanti kita kongsi ini, ya? Hop. Torang bagi tahu cikgu. Bagi tahulah. Tak takut pun. Zara. Hop. Tolong. Mina. Hemat maneuver. Hem apa? Tu. Sandy tercekik. Keluar dah. Kenapa ni? Sandy tercekik. Awak okey tak? Kamu berdua ke yang tolong? Terima kasih. Maaf. Kami maafkan. Tapi, tolong jangan buli lagi. Sandy, ikut saya ke bilik guru sekarang. Awak tahu kan buli ni salah? Alhamdulillah, dah selesai pun masalah ni. Twinny, selamanya. Ya. Untuk bahagian ni, kita boleh angkat tangan macam ni. Lepas tu, kita pusing. Press. Korang, Mila nak pergi solat jap tau. Alamak, salah ke cakap nak pergi solat? Solat? Wow, bagus ni Mila. Awal solat? Kan? Macam inilah pelajar contoh. Lina, awak pilih lagi. Kenapa saya je? Awak pun kenalah jadi macam Mila juga. Mila pergi dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Amin.
Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Masih nak besarkan helang tu macam ayam, ya? Itu masalahnya. Kamu tak boleh terbang! Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Awak tahu tak kenapa saya tak boleh terbang? Awak helang tapi berjiwa ayam. Lari! Awak boleh seekor helang. Dia berbahaya. Saya tak patut tinggal sini. Ratchet! Saya datang nak jaga awak. Saya nak awak tahu yang saya dah besar. Oh, ya ke? Tobik, bertahan! Tolonglah ajar saya terbang. Ajar saya terbang. Allah! Saya boleh terbang! Saya boleh terbang! Saya akan jadi lagi hebat lepas ni! Dia dan Silverwing dulu antara penerbang paling handal. Silverwing, ayah saya? Kenapa kamu nak pergi ke bandar, Avian? Nak cari keluarga saya semula. Masya Allah. Ini rumah kamu sekarang. Saya Datuk Bandar Kota Avian. Awak penerbang paling hebat. Saya nak ambil setiap batu merah di pekan. Kampung tu memang ditakdirkan untuk musnah. Siapa peduli pasal ayam? Awak tak ada hak nak musnahkan kampung kami. Saya takkan berdiam diri dan biar mereka rampas hak kita. Kamu dah sedia untuk ini? Apa pun yang berlaku, saya akan lawan pencerobong ni sampai mereka pergi. Betul lah kot. Bukan hebat berenang je. Dia pandai cakap. Wah, saya pun nak jadi macam dia lah. Dalam mimpi lah. Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah... Saya dapat rasakan sayang. Mesti anak kita. Jamila binti Said. Yeah! Hebatlah Mila! Wah, tahniah. Mesti Puan bangga kan? Hadha min fadli Rabbi. Jadi, Puan bagi makan apa? Nina dah siap homework matematik. Hari ni kan kena hantar. Mina masuk kelas dulu tau. Cepat Mina, siapkan sebelum cikgu masuk. Oh lah, Mila tu pandai. Tapi Mina, Kan? Okey balik. Betul ke dia ni keluar? kan? Tak siap lagi dah cikgu. Astaghfirullah. Mina, buku mana buku?
Tertinggal. Okey, jom kita sambung. Semua buka muka surat 35. Malunya adik kembar macam Mina tu. Betul ke dia adik kembar? Yeay, nak main. Mulai hari ini, Mila akan tolong Mina berubah. Berubah? Ya. Siapkan kerja sekolah dulu, baru boleh main. Dah siap? Boleh tahan? Satu muka surat je. Mina! Oh, apa pula ni? Tak ada dah jus-jus sebelum tidur. Mina kena minum ni. Teh chamomile boleh tenangkan fikiran. Macam mana rasa dia? Rasa menyesal. Habiskan teh ni. Jangan membazir. Okey, 3 kali 3 sama dengan 6. Kalau Isaac buat hat-trick untuk 3 kali perlawanan, berapa banyak gol yang Isaac jaringkan? 9. Okey semua, kerja sekolah dah siap? Siap. Esok Khamis. Okey. Pertama, matematik. Kedua, sains. Okey murid-murid, keluarkan buku sains ya. Okey. Cikgu, kalau kita tambah je boleh? Cikgu, jangan boleh 25. Mina, tidur je kerja kamu ya. Maaf, buat malu je. Umi, dulu kalau Umi mengantuk dalam kelas, oh tidak. Wih, bestnya. Yeay. Alamak, banyak cerita tak selamat ni. Kat sini selamat dan tenang je. Umi, Baba, nak 12 boleh? Umi buat apa? Umi minum air. Ingat, bila mengantuk je, terus minum air. Mina pergi tandas sekejap tau. Okey. Kesian Mila tu kan? Nampak sangat si Mila tu berusaha nak ubah si Mina tu. Mestilah. Malu kot pelajar terbaik ada adik macam tu. Mina, dah pergi tandas ke? Mila tolong Mina. Sebab Mina ni memalukan. Mina cakap apa ni? Mila malukan. Ada adik macam Mina. Balik nanti kita bincang. Tak ada. Sekarang juga. Cakap Mila, cakap. Mila pun sama je macam dia orang. Jangan buat perangai kat sini Mina. Memalukan sangat ke Mina ni sampai boleh jatuhkan maruah Mila? Sebab tu Mila tolong Mina kan? Balik nanti kita bincang ya. Lepas ni Mila tak payahlah tolong Mina apa-apa dah. Dah habis? Mina tahu kan yang Mila sayang Mina. Mila bangga sangat dengan Mina. Umi, Mila nak sangat tolong Mina. Bukan sebab Mila pelajar terbaik. Mila nak Mina jadi lagi baik dari sebelum ni. Subhanallah. Bagusnya Mila. Nak tahu tak? Allah suka kalau kita berubah jadi lebih baik. Betul ke Umi? Ya Allah, tolong bantu Mina untuk berubah jadi lebih baik. Amin. Mila okey je Mina macam mana pun. Tapi Allah suka kalau kita jadi lebih baik. Mila cuma nak Mina jadi yang terbaik untuk diri Mina sendiri. Maaf Mila. Mina tuduh bukan. Dah. Tak apa. Dan lagi satu.
Tak payah kisah apa orang nak cakap ke Mina. Jom. Tunggu. Hari ni, Mina tak tidur langsung dalam kelas. Mina dapat faham apa yang cikgu ajar. Lepas ni, Mina dah tak nak tidur dalam kelas. Wah, syabas Mina. Waktu cikgu tanya depan kelas pun Mina dapat jawab. Masya Allah. Terima kasih banyak, Mila. Sama-sama. Suka tengok Mina Mila selalu ada untuk satu sama lain. Baba Umi bangga dengan kamu berdua. Twinnie, selamanya. Beza dengan Durio Plus ni konten dia 100% selamat dan bagus untuk kanak-kanak. Kita pun lega sebab tak ada konten yang merapu dan ajar yang bukan-bukan. Kedua, kita boleh control screen time melalui app setting. Kalau ada konten yang kita rasa tak sesuai dengan anak, boleh hide. Keempat, Dudin pula bantu anak hafal doa dan surah lazim. Ada checklist untuk anak kita dapatkan bintang. Allahumma barik lana. Kelima, macam YouTube Shorts tapi Reels tunjuk trailer untuk mudahkan anak jumpa konten. Ada timer 15 saat lepas tengok 5 video. Busy parents, jangan tunggu lama kalau anak kita ni selalu tengok phone atau tablet. Install app Durio Plus supaya diorang dapat kebaikan walaupun tanpa pantauan kita. Dah boleh dah kita hentikan pengaruh negatif dari app merah tu. Durio Plus. Nak tengok lagi video Mina Mila? Durio Plus boleh tengok semua episod. Tak ada iklan dan banyak lagi cerita boleh tengok. Wow, banyaknya pilihan. Mila suka. Umi, Baba, nak Durio Plus boleh? Allah! Masih nak besarkan helang tu macam ayam, ya? Itu masalahnya. Kamu tak boleh terbang! Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Awak boleh! Awak tahu tak kenapa saya tak boleh terbang? Awak helang tapi berjiwa ayam. Lari! Awak boleh seekor helang. Dia berbahaya. Saya tak patut tinggal sini. Ratchet? Saya datang nak jaga awak. Saya nak awak tahu yang saya dah besar. Oh, ya ke? Gobik, bertahan! Tolonglah ajar saya terbang. Ajar saya terbang. Allah! Saya boleh terbang! Saya boleh terbang! Saya akan jadi lagi hebat lepas ni! Dia dan Silverwing dulu antara penerbang paling handal. Silverwing, ayah saya? Kenapa kamu nak pergi ke bandar, Avian? Nak cari keluarga saya semula. Masya Allah. Ini rumah kamu sekarang. Saya, Datuk Bandar Kota Avian. Awak penerbang paling hebat. Saya nak ambil setiap batu merah di pekan. Kampung tu memang ditakdirkan untuk musnah. Siapa peduli pasal ayam? Awak tak ada hak nak musnahkan kampung kami. Saya takkan berdiam diri dan biar mereka rampas hak kita. Kamu dah sedia untuk ini? Apa pun yang berlaku, saya akan lawan penceroboh ni sampai mereka pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Durio Plus. Bismillahirrahmanirrahim.
sangat Mila tak nak Mina ada kat sini. Apa? Merepek lah. Dah cukup. Mila kan rasa Mina ni menyemak je. Kenapa buat macam tu? Sebab Mina tak nak pun tengok dengan Mila. Okey, Mila pun tak nak je cakap dengan Mina. Oh, iya ke? Tak tanya pun. Dah 3 hari dah ni. Cubalah berbaik balik. Kan adik-beradik? Baba cerita kat budak tu. Baik, Baba pula. Tapi dia kan cik serba tahu. Apa sih Mina asyik panggil macam tu? Tapi memang betul, bukan? Tumpang lalu, tai bintang nak lalu. Subhanallah, hujan meteor lagi 3 hari. Hujan meteor? Betul. Bayangkan mandi hujan, tapi meteor. Kenapa nak mandi hujan pula? Hujan meteor ialah satu kejadian langit di mana beberapa meteor kelihatan terpancar di langit malam. Okey, tak faham. Oh, meteor adalah secepis cahaya yang terpancar di langit. Disebabkan cahaya daripada meteor kelihatan sangat terang seperti bintang, jadi ramai yang panggil. Oh, tahu. Ya, tayang. Hai bintang. Aitang. Jap, maksudnya meteor dengan aitang tu benda yang sama? Aiwah. Lah, cakap je lah Wawa tadi kan? Apa dia? Tak ada apa-apa. Malam tu akan jadi sempurna. Tak sabar nak tengok meteor. Untunglah Mila dapat tengok masa camping hari tu. Mesti cantik. Cantik? Subhanallah. Memang mengagumkan. Terlalu amat sangat indah. Mina, batang tu kena 90 darjah dengan lantai. Mina tahulah nak buat apa. Duduk tepi sikit. Semuanya kena jadi sempurna. Oh, okey. Macam mana ni? Oh, ni kat sini. Okey. Kenapa ni? Kita kena pasang lampu banyak-banyak. Baru meteor tu datang kat kita. Sebab macam jumpa kawan-kawan kan? Ya, situ terang. Jom. Tahyul-mahyul apa Mina merepek ni? Kita kena duduk tempat gelap. Barulah nampak meteor tu. Okey, cik serba tahu. Apa Mina cakap? Lampu apa pula bulat ni? Mina, salahlah tu. Bukan macam tu. Bukan. Hei, kenapa ni? Ingat tau, kalau gaduh jangan sampai 3 hari. Cantik. Mesti dia suka sangat. Oh, tidak. Wih, bestnya. Yeay. Alamak, banyak cerita tak selamat ni. Kat sini selamat dan tenang je. Umi, Baba, nak Dura Plus boleh? Kan? Mina, sleep over malam ni? Cool. Nak join lah? Okay, bye. Sampai hati. Mula dah. Mina. Tapi memang betul, bukan? Semuanya pasal Mila. Mina tak kisah pun. Tapi cubalah bagi Mina peluang. Mina nak tolong je. Mina salah. Tengok tu ulang lagi. Mila nak malam ni jadi malam yang sempurna. Sebab Mila nak Mina alami pengalaman terbaik. Macam Mila dulu. Uish, ni macam menarik ni. Sayang, tolong ambilkan popcorn. Ya, kita kena buat sesuatu ni. Sabar sayang, kita bagi dia orang masa. Kali terakhir hujan meteor berlaku, Mina kan demam panas. Nak bangun pun tak larat. Dan Mila pula alami pengalaman yang terindah. Melihat keindahan ciptaan Allah. Subhanallah. Mila tahu Mina nak sangat tengok. Jadi bila Mila dapat tahu yang hujan meteor akan datang lagi, Mina tak naklah Mina terlepas. Sayangnya kali ni sekolah tak buat game dah. Dan kita tak
dapat nampak meja dengan jelas kalau semua lampu menyala. Jadi, Mila pun cadangkan kat Datuk Bandar. Apa kata kita buat Earth Hour untuk melihat fenomena ni, supaya semua dapat lihat hujan meteor dengan jelas. Mila nak semuanya sempurna untuk Mina. Tapi bila Mila dengar Mina nak keluar, Mila rasa kecewa sangat. Mila buat semua ni untuk Mina. Mila tak bermaksud pun nak ketepikan Mina. Maaf Mila. Mina dah panggil Mila yang bukan-bukan. Sakit hati Mila. Mina minta maaf. Semuanya dimaafkan. Ini selamanya. Oh, tengok. Dah nak mulalah. Aiza. Tengok tu. Subhanallah. Terima kasih Mila. Inilah malam yang paling sempurna. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Mila, betul ke Mila email kat Datuk Bandar? Serius Mina? Tanya je. Now, I dah slowly introduce Durio Plus ni dekat anak-anak I. Lebih kurang je macam YouTube, tapi yang ni lebih selamat. And this one local punya apps. Macam kat sana ada Blippi, yang ini ada Abibi. Adik pun syok tengok. Antara features yang ada seperti Dudi ni yang boleh bantu anak-anak untuk menghafal doa, surah pendek dan juga ilmu fardu ain. Next one, Dureels. Ala-ala video pendek trailer macam tu. Yang bagusnya ada limit bila 5 kali scroll dan akan stop nak bagi anak tak ketagih tengok skrin selama 15 saat. Parents boleh juga set screen time daily limit. And kalau rasa ada channel yang tak berminat nak bagi anak tengok, boleh manage untuk block ataupun hide. Durio Games pun ada. Game simple and selamat untuk anak. Durio Plus. Assalamualaikum. Duminis ni pula video pendek sebelum mula tontonan konten. Boleh on, off ataupun random. I as parent pun boleh tengok juga sebab ada channel yang share resepi. Bolehlah buat idea untuk masak nanti. Mojo dah tukar ke Durio Plus. Semua konten 100% selamat. InsyaAllah. Durio Plus. Di Durio Plus, Mila belajar untuk selalu baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum buat apa-apa. Mila seronok sangat dapat belajar dan tonton cerita kegemaran Mila. Umi, Baba, terima kasih dapatkan Durio Plus. Alah, Karen, takkan tak ingat? Ha, jumpa dah. Nah. Mina tahu, jap tahu. Mina tunggu. Bye, jumpa lagi. Mina, tengok tu. Mr. Schnuggle. Baba, Karen tidur rumah kita ke? Iya, insyaAllah. Untuk 3 hari. Tak sabarnya nak main sama-sama. Alhamdulillah. Karen akan jadi tetamu kita. Jadi, kita kena sambut dan layan dia dengan baik. Allah suka kalau kita meraihkan tetamu. Okey, Baba. Kita orang akan layan dia baik-baik. Tiga hari lagi Papa ambil Karen ya. Kita raya sama-sama tahun ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Fi amanillah. Dah sampai. Assalamualaikum, Karen. Waalaikumsalam. Karen, Mi masuk. Jemputlah. Buat macam Mas sendiri. Mina nak tolong? Berat macam Mila. Kurang je. Jemputlah. Wah, cantiknya beg Karen. Karen, nanti duduk bilik Mina Mila, okey? Jom Mila tunjuk bilik kita orang. Betul lah tu. Kat atas tu. Silalah. Karen boleh tidur sini. Atau situ. Yup, situ pun boleh. Dia kan tetamu. Karen nak mandi. Boleh guna ni. Dengan ni. Baru lagi. Oh, tak apa. Wah, ni berus gigi elektrik kan? Canggihnya. Karen suka cerita apa? Oh, suka cerita ni juga ke? Karen. Jom main patung ni. Ingat lagi tak? Hai, tu Mr. Schnagger. Kita nak main apa? Nora dah berubah tau. But in a good way, lepas guna Durial Plus for a few months. First, yang Mira nampak dia lebih interested to know and learn more about Islam. Sebab banyak konten yang ajar tentang Islamic value. So sekarang dia lebih interested untuk baca doa, untuk join solat. It's really nice to see that. Secondly, dia punya bacaan doa lebih lancar. Sebelum ni mungkin dia skip few parts. Sekarang dah boleh baca the whole Al-Fatihah. Alhamdulillah. Third, Mira nampak screen time lebih mudah untuk manage. Sebab dekat apps Durial Plus, kita as parents boleh setkan time limit untuk anak, berapa lama dia boleh guna apps tu. And last but not least, semua konten-konten dah ditapis. Show-show yang ada dalam tu mengajar anak tentang ilmu yang berguna, adab, akhlak. Benda tu Mira nampak kat Nora. Dia lebih aware apa yang baik, apa yang buruk. I really appreciate that. So thank you Durial Plus for making us parents' lives much better. Durial Plus. Tak naklah. Cuma budak. Kita memang budak kan? Nina. Apa? Betul lah. Tengok. Kenapa dia tu? Dia tak suka kita ke? Entahlah. Tanya pun diam je. Karen, okey ke tu? Nak makcik ambilkan apa-apa? Makcik ada spaghetti tak? Saya makan spaghetti je untuk sahur. Oh, boleh. Makcik masakkan kejap ya. Ish, makan je lah apa yang ada. Dia kan tetamu. Biarlah dia. Manis. Manis? Jap, pakcik buatkan yang baru. Dia ni. Tak reti letak baju dalam bakul ke? Kita tolong je lah. Dia kan tetamu. Minta tu, minta ni. Ingat kita ni orang gaji dia ke? Umi dengan Bapa pun ikut je apa dia nak. Alah, lagi 1 hari je dekat sini. Ina sabarlah. Okey. Jajang! Cantik kan? Amin. Sabar sikit lagi. Sabar. Yeay! Dah nak macam ni boleh? Nina, jangan! Saja je lah. Bolehlah tu. Oh, biar saya lapkan. Terima kasih. Sama-sama. Seronoknya tengok diorang. Tak sabarlah nak balik.
nak buat semua ni dengan Papa. Ha, Karen. Mel lah join. Mesti Papa tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zain. Maaf, tapi nak minta tolong jagakan Karen sampai raya boleh? Sampai raya? Ha? Jap. Apa? Raya? Tunggu jap. Karen? Ya ke? Karen? Karen? Macam mana ni? Ya, faham. Yalah. Beza dengan Durio Plus ni konten dia 100% selamat dan bagus untuk kanak-kanak. Kita pun lega sebab tak ada konten yang merapu dan ajar yang bukan-bukan. Kedua, kita boleh control screen time melalui app setting. Kalau ada konten yang kita rasa tak sesuai dengan anak, boleh hide. Keempat, Judin pula bantu anak hafal doa dan surah lazim. Ada checklist untuk anak kita dapatkan bintang. Allahumma barik lana. Kelima, macam YouTube Shorts tapi Reels tunjuk trailer untuk mudahkan anak jumpa konten. Ada timer 15 saat lepas tengok 5 video. Busy parents, jangan tunggu lama kalau anak kita ni selalu tengok phone atau tablet. Install app Durio Plus supaya diorang dapat kebaikan walaupun tanpa pantauan kita. Dah boleh dah kita hentikan pengaruh negatif dari app merah tu. Durio Plus. Ambillah kalau boleh. Hop. Itu namanya buli. Buli? Iya. Mina Mila kena bagi tahu kat Sandy apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau dia tak nak dengar macam mana? Kalau macam tu, bagi tahu cikgu. Ingat, buli tu salah. Buli tu salah? Kalau dia buat lagi, kita bagi tahu cikgu. Hei! Itu Mina punya! Tak dapat. Bagilah balik! Tak nak. Berhenti, Sandy. Awak tak boleh bully orang. Durio Plus. Pelajar terbaik bagi tahun 1 adalah... Saya dapat rasakan sayang. Mesti anak kita. Jamila binti Said. Hebatlah Mila. Wah, tahniah. Mesti Puan bangga kan? Hadha min fadli Rabbi. Jadi, Puan bagi makan apa? Mina dah siap homework matematik. Hari ni kan kena hantar. Mina masuk kelas dulu tau. Cepat Mina. Siapkan sebelum cikgu masuk. Oh lah, Mila tu pandai. Tapi Mina, Kan? Fikir balik. Betul ke dia ni keluar? Kan? Tak siap lagi dah cikgu. Astaghfirullah. Mina, buku mana buku? Tertinggal. Okey, jom kita sambung. Semua buka muka surat 35. Malu dia adik kembar macam Mina tu. Betul ke dia adik kembar? Yeay, nak main. Mulai hari ni, Mila akan tolong Mina berubah. Berubah? Ya. Siapkan kerja sekolah dulu, baru boleh main. Dah siap? Boleh tahan? Satu muka surat je?
sebelum tidur. Mina kena minum ni. Teh chamomile boleh tenangkan fikiran. Macam mana rasa dia? Rasa menyesal. Habiskan teh ni. Jangan membazir. Beza dengan Durio Plus ni konten dia 100% selamat dan bagus untuk kanak-kanak. Kita pun lega sebab tak ada konten yang merapu dan ajar yang bukan-bukan. Kedua, kita boleh control screen time melalui app setting. Kalau ada konten yang kita rasa tak sesuai dengan anak, boleh hide. Keempat, Judin pula bantu anak hafal doa dan surah lazim. Ada checklist untuk anak kita dapatkan bintang. Allahumma barik lana. Kelima, macam YouTube Shorts tapi Reels tunjuk trailer untuk mudahkan anak jumpa konten. Ada timer 15 saat lepas tengok 5 video. Busy parents, jangan tunggu lama kalau anak kita ni selalu tengok phone atau tablet. Install app Durio Plus supaya diorang dapat kebaikan walaupun tanpa pantauan kita. Dah boleh dah kita hentikan pengaruh negatif dari app merah tu. Durio Plus. Okey, 3 kali 3 sama dengan 6. Kalau Isaac buat hat-trick untuk 3 kali perlawanan, berapa banyak gol yang Isaac jaringkan? 9. Okey semua, kerja sekolah dah siap? Siap. Esok Khamis. Okey. Pertama, matematik. Kedua, sains. Okey murid-murid, keluarkan buku sains ya. Okey. Cikgu, kalau kita tambah je boleh? Cikgu, jangan boleh 25. Mina, tidur je kerja kamu ya. Maaf, buat malu je. Umi, dulu kalau Umi mengantuk dalam kelas, Umi buat apa? Umi minum air. Ingat, bila mengantuk je, terus minum air. Mina pergi tandas sekejap tau. Okey. Kesian Mila tu kan? Nampak sangat si Mila tu berusaha nak ubah si Mina tu. Mestilah. Malu kot pelajar terbaik ada adik macam tu. Mina, dah pergi tandas ke? Mila tolong Mina. Sebab Mina ni memalukan. Mina cakap apa ni? Mila malukan. Ada adik macam Mina. Balik nanti kita bincang. Tak ada. Sekarang juga. Cakap Mila, cakap. Mila pun sama je macam diorang. Jangan buat perangai kat sini Mina. Memalukan sangat ke Mina ni sampai boleh jatuhkan maruah Mila? Sebab tu Mila tolong Mina kan? Balik nanti kita bincang ya. Lepas ni Mila tak payahlah tolong Mina apa-apa dah. Dah habis? Mina tahu kan yang Mila sayang Mina. Mila bangga sangat dengan Mina. Umi, Mila nak sangat tolong Mina. Bukan sebab Mila pelajar terbaik. Mila nak Mina jadi lagi baik dari sebelum ni. Subhanallah. Bagusnya Mila. Nak tahu tak? Allah suka kalau kita berubah jadi lebih baik. Betul ke Umi? Ya Allah, tolong bantu Mina untuk berubah jadi lebih baik. Amin. Mila okey je Mina macam mana pun. Tapi Allah suka kalau kita jadi lebih baik. Mila cuma nak Mina jadi yang terbaik untuk diri Mina sendiri. Maaf Mila. Mina tuduh bukan. Dah. Tak apa. Dan lagi satu. Tak payah kisah apa orang nak cakap ke Mina. Tunggu.
Mina dapat faham apa yang cikgu ajar. Lepas ni, Mina dah tak nak tidur dalam kelas. Wah, syabas Mina. Waktu cikgu tanya depan kelas pun Mina dapat jawab. Masya Allah. Terima kasih banyak, Mila. Sama-sama. Suka tengok Mina Mila selalu ada untuk satu sama lain. Baba Umi bangga dengan kamu berdua. Twinnie, selamanya. Nora dah berubah tau. But in a good way, lepas guna Durian Plus for a few months. First, yang Mira nampak, dia lebih interested to know and learn more about Islam. Sebab banyak konten yang ajar tentang Islamic value. So, sekarang dia lebih interested untuk baca doa, untuk join solat. It's really, really nice to see that. Secondly, dia punya bacaan doa lebih lancar. Sebelum ni mungkin dia skip few parts. Sekarang dah boleh baca the whole Al-Fatihah. Alhamdulillah. Third, Mira nampak screen time lebih mudah untuk manage. Sebab dekat apps Durian Plus, kita as parents boleh setkan time limit untuk anak, berapa lama dia boleh guna apps tu. And last but not least, semua konten-konten dah ditapis. Show-show yang ada dalam tu mengajar anak tentang ilmu yang berguna, adab, akhlak. Benda tu Mira nampak kat Nora. Dia lebih aware apa yang baik, apa yang buruk. I really appreciate that. So thank you Durian Plus for making us parents' lives much better. Durian Plus. Jap Baba, bawa ni. Oh, terima kasih. Wow, tu baru Sayang. tu. Elok-elok kat Bye. potluck tu. Umi, Ya sayang? kenapa Umi bagi bekal bekas tadi? Tu kan yang edisi terhad punya. Habis tu buat apa beli kalau tak digunakan? Tapi, tak sayang ke? Nanti cepat buruk. Sayang-sayang, nanti Allah tanya. Dah beli mahal-mahal tapi tak guna. Kita nak jawab apa? Allah tanya. Mestilah. Setiap harta yang kita ada kat dunia ni akan jadi saksi kita nanti. Apa kita buat dengan dia? Bermanfaat ke tak? Ke setakat simpan je dalam almari? Kenapa tak gunakan kami? Sampai di sini saja hayat saya. Tak. Kena buat sesuatu ni. Baik, faham ya? Dah catat semua kan? Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mira, tunggu jap. Ya? Nak cepat tadi. Jadi... Oh, Akbar. Mina. Tak tahu mana buku nota Mina. Ni je jumpa tadi. Maaf sangat-sangat. Nanti Mina padam balik ya? Lepas Mina jumpa buku nota tu. Biar betul ini buku nota ni. Jap, nota hari tu catat kat mana Oh, surat khabar. Kesiannya. Ya, 3 Ogos. Tak apa Mina. Tunggu sini. Nah, Mila sedekah. Rezeki Mina. Subhanallah. Wah, makasih Mila. Alhamdulillah. Jaga elok-elok ya. Okey, ni kat sini. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Kami catat semua isi penting tadi ya. Faham ni? Astaghfirullah. Mina. Lepas tu, kawan-kawan semua pada nak tengok. Dia pas dia, dia pas dia. Akhirnya, Mina tak tahu dah buku tu pergi mana. Semua orang puji buku tu. Cantik sangat. Tak apalah. Mila ada banyak je lagi. Nah, ambil dah ni. Subhanallah. Makasih. Ingat tau, kali ni jangan hilangkan. Kertas dia bau lavender. Hah? Ya ke? Wah,
duit belanja je nak kumpul beli tu. Bukan apa pun. Mila okey ke tu? Okey, Umi. Ikhlas. Now, I dah slowly introduce Durio Plus ni dekat anak-anak I. Lebih kurang je macam YouTube, tapi yang ni lebih selamat. And this one local punya apps. Macam kat sana ada Blippi, yang ini ada Abibi. Adik pun syok tengok. Antara features yang ada seperti Dudi ni yang boleh bantu anak-anak untuk menghafal doa, surah pendek dan juga ilmu fardu ain. Next one, Duris. Ala-ala video pendek trailer macam tu. Yang bagusnya ada limit bila 5 kali scroll dan akan stop nak bagi anak tak ketagih tengok skrin selama 15 saat. Parents boleh juga set screen time daily limit. And kalau rasa ada channel yang tak berminat nak bagi anak tengok, boleh manage untuk block ataupun hide. Durio Games pun ada. Game simple and selamat untuk anak. Durio Plus. Assalamualaikum. Duminis ni pula video pendek sebelum mula tontonan konten. Boleh on, off ataupun random. I as parent pun boleh tengok juga sebab ada channel yang share resepi. Bolehlah buat idea untuk masak nanti. Mojo dah tukar ke Durio Plus. Semua konten 100% selamat. InsyaAllah. Durio Plus. Nak kena tengok juga Mina ni. Mila, Mina tak sengaja tadi. Jus oren tertumpah pula. Jus oren tumpah. Tengok ni. Cool kan? Baru senang nak selak macam ni. Cukup. Mila ambil buku ni balik. Apa? Dah bagi mana boleh ambil balik? Allahu Akbar. Kenapa ni? Mila punyalah jaga buku ni elok-elok. Bila sampai kat Mina, jadi belacan. Sekarang ni Mina punya. Balik. Allahu Akbar. Buku Mila. Mila, sedekah benda yang kita sayang tu sangat bagus. Tapi Mina tak jaga elok-elok pun. Tak hargai pun apa Mila bagi. Tak semestinya semua orang jaga seperti yang kita jaga. Bila kita dah bersedekah, biarkan je. Tak perlu kita ambil tahu ke mana sedekah tu pergi. Mila tahu kenapa? Kenapa, Umi? Sebab nanti si penerima akan rasa tak selesa. Kita pun rasa tak syok dah nak bersedekah. Mina? Mila bagi hadiah kat Mina. Subhanallah. Mesti sebab Mila sayang sangat Mina. Sebab tu, Mina kena hargainya. Mina memang suka buku ni. Sebab itulah Mina tak nak bagi balik. Bila Mila bagi, Mina memang gunakan betul-betul. Sehabis baik. Macam itulah cara Mina hargai buku ni. Twinnie. Minta maaf. Mila tak tahu. Tak apalah. Mina okey. Kesimpulannya, lepas dah bagi, kita tak perlu ambil tahu pun apa jadi. Terpulanglah dia nak buat apa. Itu kan dah jadi dia punya. InsyaAllah, Allah pasti akan bagi lebih baik lagi. Assalamualaikum. Aku selalu cipta dunia imajinasi aku. Bismillah. In 3, 2... Mila, mana ni? Pilihlah, Mila belanja. Mila. Dari Nabi Adam dulu sampailah ke hari kiamat. Macam mana burung-burung tu boleh tahan dengan panas? Durio Plus. Nora dah berubah tau.
But in a good way, lepas guna Durian Plus for a few months. First, yang Mira nampak dia lebih interested to know and learn more about Islam. Sebab banyak konten yang ajar tentang Islamic value. So sekarang dia lebih interested untuk baca doa, untuk join solat. It's really nice to see that. Secondly, dia punya bacaan doa lebih lancar. Sebelum ni mungkin dia skip few parts. Sekarang dah boleh baca the whole Al-Fatihah. Alhamdulillah. Third, Mira nampak screen time lebih mudah untuk manage. Sebab dekat apps Durian Plus, kita as parents boleh setkan time limit untuk anak, berapa lama dia boleh guna apps tu. And last but not least, semua konten-konten dah ditapis. Show-show yang ada dalam tu mengajar anak tentang ilmu yang berguna, adab, akhlak. Benda tu Mira nampak kat Nora. Dia lebih aware apa yang baik, apa yang buruk. I really appreciate that. So thank you Durian Plus for making us parents' lives much better. Durian Plus. Assalamualaikum, Bapa. Waalaikumsalam. So, macam mana kat sekolah? Okey. Cikgu kan lantik Mila jadi bendahari. Mina, penolong bendahari. Wow, Alhamdulillah. Senanglah nak buat kerja sama-sama. Tapi, Mila risau. Kalau duit hilang, macam mana? Tak apa, Mila. Mina kan ada. Mila jadi tukang kira. Mina pula kutip duit. Wang besar! Wang besar! Woohoo! Kayalah! Kayalah! Mila, ingat tau. Tu bukan duit kita. Itu kan amanah. Kena jaga elok-elok. Okey, Bapa. Okey, siap. Apa ni? Nah, simpan dalam ni. Wow, cantik. Baru senang nak susun duit. Fatona. Jadi, berapa banyak kita kena kumpul? Target kita 200. Jom. Nombor CD pun Mila catat? Rasa macam tak perlu je. Mina ikut je lah. Hai Zara. Oh, Mina datang nak kutip duit kelas. Oh, ya. Ya, Nah, Mina. Terima kasih. Yeah. Simpan elok-elok. Mina, no. Terima kasih. Duit hari ni. Terima kasih. Simpan elok-elok. Ya, tahu. Dapatkan segera Jessie edisi terhad ini. Ni memang wajib beli ni. 1, 2... Alah, duit tak cukup lagi. Aha! Mila. Ya. Mina, nak pinjam duit kelas dulu boleh? Nanti Mina bayar. Tak. Boleh lah. Tak salah cuba. Please, nanti Mina bayar. Tak boleh. Gunalah duit belanja Mina. Tapi duit tu Mina nak kumpul beli Jessie. Alah, bolehlah Mila. Pinjam dulu Boy Jessie tak ni. Ambil. Yeah. Macam tu Oh yeah. Hai sekolah. Mina, mana duit hari ni? Duit hari ni? Tadi kan Mila suruh simpan duit. Mina simpan tak? Cuba ingat balik kat mana Mina letak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila, boleh tolong Umi kejap? Okey, Umi. Cepat, lawan dah nak mula. Okey.
Mina, ni kutipan hari ni tau. Simpan elok-elok. Ya, tahu. Mina, boleh tolong Umi buangkan sampah-sampah ni? Tapi dah nak Terima kasih, sayang. Oh, Mila, sini jap. Sikit lagi. Pas. Okey. Ya, gol! Ya! Dah gol ke, Baba? Ya, betul. Mina? Sampah dari mana? Oh, Baba baru buang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab inilah Mila tak nak jadi benda hari. Apa nak buat ni? Mina rasa macam mana? Ingat tau, tu bukan duit kita. Itu kan amanah, kena jaga elok-elok. Mina? Nah, Mina. Jeffrey boleh tunggu. Tapi ni amanah. Kami bangga dengan Mina. Wah, hebatlah kamu berdua. Kerja kemas, ada rekod, duit cukup. Cikgu bangga dengan Mina Mila. Sebenarnya cikgu, saya terhilangkan duit. Hilang? Tapi saya dah ganti. Minta maaf sangat Mina dah gagal jalankan tanggungjawab. Maafkan kami kerana cuai. Kamu ganti duit tu pun dan menunjukkan kamu berdua amanah. Dan itulah yang paling penting. Terima kasih, Mila. Tak apalah. Jom. Mina mesti suka ni. Mila, di mana ni? Pilihlah. Mila belanja. Mila. Nak duit? Jaga elok, Mina. Tidur ya, Plus. Mila belajar untuk selalu baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum buat apa-apa. Mila seronok sangat dapat belajar dan tonton cerita kegemaran Mila. Umi, Baba, terima kasih dapatkan Durian Plus. Nak tengok lagi video Mina Mila? Durian Plus boleh tengok semua episod. Tak ada iklan dan banyak lagi cerita boleh tengok. Wow, banyaknya pilihan. Mila suka. Umi, Baba, nak Durian Plus boleh? Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Bismillah! Masih nak besarkan hantu macam ayam, ya? Itu masalahnya. Kamu tak boleh terbang! Okey, baiklah semua. Sedia untuk saksikan satu keajaiban. Bismillah! Awak boleh! Awak tahu tak kenapa saya tak boleh terbang? Awak halang tapi berjiwa ayam. Lari! Awak boleh seekor halang. Dia berbahaya. Saya tak patut tinggal sini. Ratchet! Saya datang nak jaga awak. Saya nak awak tahu yang saya dah besar. Oh, ya ke? Gobik, bertahan! Tolonglah ajar saya terbang. Ajar saya terbang. Allah! Saya boleh terbang! Saya boleh terbang! Saya akan jadi lagi hebat lepas ni. Dia dan Silverwing dulu antara penerbang paling handal. Silverwing? Ayah saya? Kenapa kamu nak pergi ke bandar, Avian? Nak cari keluarga saya semula. Masya Allah. Ini rumah kamu sekarang. Saya, Datuk Bandar Kota Avian. Awak penerbang paling hebat.
Saya nak ambil setiap batu merah di pekan. Kampung tu memang ditakdirkan untuk musnah. Siapa peduli pasal ayam? Awak tak ada hak nak musnahkan kampung kami. Saya takkan berdiam diri dan biar mereka rampas hak kita. Kamu dah sedia untuk ini? Apa pun yang berlaku, saya akan lawan pencerobong ni sampai mereka pergi.